Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang bulan Ramadan 1446 Hijrah, bersamaan tahun 2025, Sekolah Kebangsaan Labok di bawah Panitia Pendidikan Islam telah menganjurkan program Ihya Ramadan untuk memenuhi masa terluang dengan aktiviti berfaedah. Pelbagai aktiviti telah diadakan di sepanjang bulan ini melibatkan semua murid. Ikuti butiran ini. Menghayati bagaimana erti sebenar pendidikan atau tarbiyah berada di bulan Ramadan bagi membentuk generasi yang berakhlak mulia lah. Generasi madani, generasi yang mampu bersaing di semua peringkat. Antara program yang telah dilaksanakan sepanjang bulan Ramadan ini ialah hafazan di waktu pagi bertempat di Dewan Datuk Mustafa Muhammad. Pada waktu rehat, murid-murid akan mengikuti sesi tadarus dan tayangan di Dewan Ibnu Qayyim dan di Studio Al-Biruni. Selain itu, murid-murid juga menyertai pertandingan khat, mewarna dan kuis digital. Ada juga tabung sedekah dan wang zakat. Semoga semua program ini dapat membantu melahirkan generasi bertakwa pada masa akan datang. Saya rasa sangat seronok dan program ini sangat bermanfaat untuk semua murid-murid di sekolah ini. Aktiviti ini sangat bermanfaat dan mendapat banyak ilmu. Ramadan Al-Mubarak semakin pergi meninggalkan kita. Cahaya Aidilfitri membuatkan kita tersenyum lebar. Diharapkan Ramadan kali ini dapat memberikan kita semua keinsafan sebagai hamba Allah dan seterusnya melahirkan kita sebagai generasi bertakwa.